Maknanya kita dua-dua tak pernah buat lah. Okey, kita cuba. Kita cuba buat, okey? Ni hangus ya guys. Hangus sikit. Hai, Assalamualaikum semua. Bersama saya Darina dalam More Lebih Sparkling bersama Spritzer. Untuk kali ni saya rasa dapur saya agak lebih manis sedikit sebab tetamu kita lepas ni yang cantik, molek, comel, kecil. Jom saya tunjukkan siapa tetamu tu. Okey, Kak Nat. Ya. Sekarang ni agak-agak kita nak buat apa ni untuk More kali ni? I tak tahu, tapi yang diberitahu adalah untuk buat serabai barat. I tak tahu you pernah makan ke tidak serabai? Tak pernah makan serabai? Macam pancake kecil macam tu Ya, lah. dia pancake kecil. Maknanya kita dua-dua tak pernah buat lah. Okey, kita cuba. Kita cuba buat, okey? Okey, jom kita start. Apa-apa kita kena campur, kita kena tepung dulu ya. Semua ni ya? Ya, tepung gandum. Dan masukkan satu biji telur. Telur, ya. Lepas tu kita kacau ni dulu. Ada santan. Ya, santan. Tapi yang paling penting kita kena pairing dengan Spritzer Sparkling. Yes. Sebab sparkling spritzer ni dia akan buatkan orang kata adunan kita tu dia jadi lembut. Kita pun betul dia cantik. Yes. Yang ini boleh campurkan terus spritzer kita. Boleh. Time ni lah kita nak minum dengan spritzer. The moment. Yes. Saya tak pernah minum lagi yang sparkling spritzer ni sebenarnya. Dan itulah ramai orang ingat air sparkling spritzer ni hanya untuk buat minuman saja. Oh, yalah. Tapi sebenarnya ini famous di kalangan chef-chef dekat restoran. Ya ke? Faham. Memang very common sebab diorang nak buat make it benda tu crispy, dough tu lebih ringan dan cantik. Okey. Sekarang saya isi air. Kita tuang sikit-sikit lah ya, kita tak tahu. Sebab ialah saya pun kita mak-mak. Okey, kejap Diana, kita tengok. Okey, boleh tuangkan dia punya apa? Gula. So ni macam kalau serabai ni kan, orang selain makan dengan kuah manis tu, sekarang orang makan dengan serawa durian. Saya tengok, serawa durian tu mahal lah sikit daripada kuah. Okey. Garam ni actually nak naikkan rasa lemak santan tu. Ya, betul. Itu apa? Baking. Ni baking ni semua ke macam mana ni? Rasa semua sebab ni sudah kan dah sukat. Okey. Hidupkan dulu. Kita make sure kuali ni jangan terlalu panas dan api dia jangan terlalu kuat lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Itu je lah. Basically serabai barat ni, dia serabai barat. So dia memang pancake sebenarnya. Dah ada gelembung-gelembung dah. Ni hangus ya guys. Hangus sikit. Panas sekejap je kejadian dia. Dia tak boleh sebab ada gula kan, lagi banyak pening. Sekejap je. Alhamdulillah menu hari ni macam jadi ya. Jadi. So adakah kita akan mengerjakan dia punya kuah pula lepas ni? Ke ataupun kuah dah siap? Rasanya kuah macam dah siap. Kuah dah siap kan? Kuah dah ada. Tak payah. Mana kuah ni dari Kuah mana? ni mana? Okey. Saya biar ambil kejap. Okey. Okey. Tada! So inilah dia kuih serabai yang dipadankan dengan kuah manis sesuai untuk bila Darina? More Lebih Sparkling bersama Spritz. Tapi kan Nat, sebelum tu saya rasa saya nak ni lah buat pairing dengan air dia lah. Wow, ada air pula. Okey, saya serahkan kepada awak. Air apa air ni? Limau selasih daun pudina sparkling. Kita ada limau nipis. Okey. Kita squeezekan sahaja. Ini nampak macam minuman berkhasiat. Fresh, refreshing. Kita adjust sikit gula dia. Oh ya, jangan banyak-banyak. Kan nanti nak bulan tak. puasa ada penyakit pula. Sepatutnya gula ni dilarutkan dulu. Faham. Boleh lah, kacau lah. Boleh lah kacau. And then kita letak terus biji selasih. Biji selasih. Oh lah. Chia seed tu panggil. In chia seed. Dalam sebenarnya biji selasih ya? Oh, tahu. Okey. Saya pun rasa macam tu.
Dan of course inilah dia pemenangnya. Yes, hero-nya ialah sparkling spritzer. Wow. Sedapnya kalau saya tadi dah habis dah semua gula saya letak tu. Dan ini Amboi. daun pudina. Wow. Okey, siap. Makan dengan serabai. Wow, memang pairing tu memang Refreshing. lain Light. Lepas tu dah makan, tidur. Tidur. Jangan tak bangun subuh pula. Okey. Sahur. Okey. Inilah dia. Okey Kak. Yang kita buat bersama ya Darina ya. Yes, apa lagi? Belanjalah sikit pantun ni. Pantun, masya-Allah. Tanam padi di sawah lama. Angin petang sejuk terasa. Macam sekarang. Betul. Serabai ringan tak terlalu beratnya. Sebab ada Spritzer Sparkling bersama.